Hello guys, selamat petang guys. Okey, bertemu kembali dengan channel dalam channel saya iaitu Lawrence. Okey, sekarang saya dekat tapak projek perumahan guys. Petang ni kita jalan pipe underground UPVC PN15. Okey, sebelah sini perumahan pun kita dah siap jalan pipe. Cuma kita tinggal dekat yang masuk ke meter lagi belum guys. Okey guys, kita sekarang korek sebelah sini sudah hampir siap. Itu pun kalau jentera korek tu boleh siap hari ni guys. Dia korek sampai sana, kita siap hari ni meh. Kalau tak boleh kita sambung hari Isnin. Okey, semua projek perumahan ada di sini guys. Okey, kita jalan dulu guys. Tengok pergi sana. Bentuk yang macam ini untuk hydrant pipe untuk pilih bomba yang kat sini. Untuk pilih bomba. Okey, yang bentuk yang kita bungkus-bungkus tu untuk dia dah karat lah. Yang tak boleh karat lah, yang lagi ada satu kat hujung tu, itu nanti kita ada sambung stainless steel punya pipe. Lalu kat sini sambung mari sini side untuk meter ni. Ini yang poly pipe ni keluar ni kan. Dia akan ada satu stand meter kecil guys. Jadi itu hari Isnin ataupun hari Selasa kita akan start buat. Sebab kita tengah prepare dia punya barang. Okey. Ni yang bentuk yang kita pasang guys. Pipe underground dalam kedalamannya 3 kaki. Kalau ikutkan 1 meter lah 3 kaki tu. Okey. Kita sambung guys. Semua kita korek siap macam ni. Korek siap. Yang itu nanti kita akan sambung balik pakai stainless steel untuk min yang untuk pipe ni. Yang pipe putih ni, ini untuk air hujan ataupun untuk air longkang. Dia akan pergi ke longkang lah. Okey, kita pergi depan lagi guys. Cuaca hari ini betul-betul terik, panas terik hari ini. Petang baru ada angin. Dari pagi tadi sampai sekarang dalam pukul 3 tak ada angin. Sekarang baru ada angin. Okay. Semua kita dah pasang, saya siap semua macam ni guys. Tu tim saya tengah buat, tengah tucuk pipe ini untuk air lah, air minum apa semualah untuk yang ni pipe ni. Okay. Dan lagi ada tinggal 1, 2, 3. Ada 8 batang lagi pipe kita dah siapkan. Kalau hari ni dia boleh siap sampai pukul 5 dia boleh siap. Cantiklah. Isnin kita tak pakai jentera ni lagi. Dia tak pakai jentera ni lagi. Kalau tak, kita kena pakai lagi. Untuk korek berapa batang tu memang dah rugilah masa dia nanti. So kita akan buat sampai setakat mana. Kalau boleh kita terus jalankan sampai siap. Isnin kita tak nak pakai dia lagi guys. Sebab ni satu hari jentera ni, satu hari memang harga dia sampai 8 hingga 5. Dia memang angka 500 lah guys. Kita nak pakai dalam banyak-banyak kali sebab kita dah pakai dari start kita pakai dia jentera ni dari hari Selasa, sekarang hari Sabtu. Jadi nanti lama-lama kos dia akan tinggi. Satu hari 500. Okey. Lagi tinggal berapa batang? 8 batang lagi. 2, 4, 6, 8.
Lagi ada 8 batang. Hari ini dia boleh siap lah. Kalau hari ini saya panggil dia pergi siap juga guys. Kita orang panggil dia. Okey guys. Good guys.